sekarang kita nak tahu pasal PAS. Okay, so apabila kita print, kita ambil mana-mana file yang kita nak print. Contoh file ni ke. Okay. So file ni contohnya kat sini kita boleh buat option. Kita boleh pilih sama ada 8 PAS atau 16 PAS. Yang bawah ni adalah untuk roller punya sistem. Ni untuk gear ratio untuk roller system. Okey, biasa kita pakai 8 atau 16. Okey. 8 atau 16 PAS ni dia depend juga dekat ring. So dekat bahagian ring, waktu kita masuk file tu kan. Bila kita masuk file, kita print. So dekat sini. Dia depend juga pada resolution ni. So kalau kita pakai resolution rendah, dia pakai, kalau yang ni biasa 6 atau 12 PAS. Kalau yang ni dia akan jadi 6 atau 12 PAS. Kalau yang ni biasa dia akan jadi 8 dan 16 PAS. Okey, kalau biasa dia akan depend pada resolution. Taklah ada pula apa benda PAS ni kan. Apa kehal PAS ni. Dia ada nama panjang dia lah dalam bahasa Inggeris, tapi kalau nak senang faham, dia adalah berapa banyak pergerakan print head, macam berapa banyak movement print head tu untuk hasilkan satu image yang lengkap. Tu maksud dia PAS. So kalau 8 PAS maksudnya 8 kali dia bergerak untuk dapatkan satu image yang lengkap. Kalau 16 PAS, 16 kali dia jalan untuk dapatkan satu image yang lengkap. Tu yang maksud dia PAS. So bermaksud 16 PAS ni dia lagi detail lah. Dia lagi detail 16 PAS dengan 8 PAS. Dia lagi detail 16 PAS. Tapi masalah pula 16 PAS ni printing time dekat sini akan jadi lama. Kalau kita pakai 16 PAS, printing time sini akan jadi lagi lama. Kalau pakai 8 PAS, printing time akan lagi cepat. Okey, kegunaan dia pula untuk apa? Cara teori dia, kita ada barang yang macam ni. Macam ni kita nak view dekat. Okey, so kalau biasanya kalau view dekat ni seeloknya pakai 16 PAS. Tapi kalau macam barang macam poster belakang tu, macam poster kita nak view jauh. So kalau yang tu biasa kalau view jauh dia tak perlu details kan, macam kali dinding ni. So biasanya kita pakai dalam 8 PAS je. 8 PAS untuk barang yang signboard, 16 untuk ni kalau ikut teori lah. Tapi sebenarnya saya test 8 PAS pun sebenarnya dah cukup lah. Itu secara teori lah. Tapi bila praktikal sebenarnya 8 PAS pun dah okey lah. Sebab dia tak consume ink yang banyak. Lepas tu dia punya resolution pun okey. Okey, dia punya detailing pun semua okey. Dan lagi satu, dia dapat jimatkan kita punya printing time. Iaitu setakat ni kita orang kat kilang pun pakai 8 PAS je, tak perlu ke 16 PAS. Tapi yang ni untuk khas untuk manual punya printing lah. Kalau auto printing tak boleh.